Sejujurnya, masa mula kenal Nutrika dulu, saya tak rasa pun nak buat bisnes. Masa Puan Zarina dengan Tak Barat nama saya tu, masa tu dia nak share lah kebaikan Nutrika kan. Masa tu saya tak fikir langsung pun nak bisnes. Niat saya satu je masa tu, untuk kesihatan suami saya. Suami saya sebenarnya ada masalah kencing manis, tapi tak sampai kronik lah. Yang masalah kronik ialah sakit lutut. Sakit lutut dia sangat kronik, tak ada solution dah, doktor suruh operate je. Tu saya fikir nak untuk kesihatan suami saya je masa tu. Saya telah cuba berbagai alternatif lain, tapi tak dapat apa yang kita nak lah kan. Sehinggalah saya diperkenalkan dengan Functional Food Nutrika. Alhamdulillah, setelah 1 bulan suami saya amalkan, ambil 1 pagi, masa tu dia ambil 2 pagi 1 malam yang diajar oleh Puan Suraya. So itulah suami saya ikut. Dia ambil selama 1 bulan secara konsisten. Saya nampak ada perubahan yang ketara lah. Dulu dia macam susah sikit nak duduk antara 2 sujud. Dia banyak solat atas kursi. Lepas tu syukur Alhamdulillah dia boleh solat dengan lebih sempurna. Bagi kami keluarga, itulah harapan yang besar yang saya nak kan. Nikmat yang sangat besar. Dari situ baru timbul keyakinan saya betul-betul datang untuk sebarkan pada orang lain. Sebab saya fikir benda yang baik kan. Kalau tak share dengan orang, rasa macam tak boleh lah, kena share lah benda yang baik. Okey. Macam mana? Terus terang saya kata, saya sangat rasa bersalah lah kalau saya tak cerita dengan orang lain, pada kawan-kawan dan kenalan saya. Bermula dari situ, saya hanya bercerita tanpa paksa, tanpa janji yang hebat lah, tanpa janji lebih-lebih. Saya cerita secara ikhlas lah macam mana suami saya, pengalaman saya kan. Alhamdulillah bermula dapat perkongsian tu, Allah bagi rezeki pada saya. Dalam masa sebulan tu, saya dapat income 5,000. Sebenarnya masa mula saya join tu, ujung bulan 9, saya tak buat apa-apa. Sampai macam pertengahan bulan 10 ke dekat ujung-ujung bulan 10 tu baru saya start. Saya akan heret lah Puan Suraya dengan Puan Ina. Okey, sampai hari ni lebih kurang 2 bulan lebih kot. Income saya hampir mencecah 16,000. Doakan saya capai 16,000 sebelum habis bulan ni. Alhamdulillah, saya sangat yakin kerana produk Nutrika adalah memang sangat bagus dan berkesan. Plan pemasarannya sangat mudah. Saya tak faham pun jadi faham. Senang faham bagi orang biasa-biasa macam saya ni. Umur saya pun dah 65 bulan 5 ni. Bukan muda lagi. Okey, hari ni saya belajar satu perkara. Kadang-kadang kejayaan kita tu bukan bermula dengan target yang besar. Tetapi dengan niat ikhlas untuk bantu orang yang kita sayang. Terima kasih kepada Nutrika, terima kasih kepada Puan Suraya yang